Amak, tadi ada tunjuk tentang tricep kickback. Tapi kalau Amak nak tahulah, budak-budak sekarang yang sains-sains sikit, dia kata kickback ni tak function, tak fungsi. Tak jadi. Buat apa buat kickback? Dia macam tak kena sebab gravity dia tu tolak, tak jadi. Baik buat apa? Tali, baik buat kabel. Tapi ceritanya, tengok sikit, mana cangkok? Oi, cangkok. Champion-champion pun buat lagi kickback kan? Ini old school punya. Okay. Jadi macam mana dengan budak-budak ni? Okay, bagi saya lah. Okay, kalau kau ada dumbbell kat rumah kan, tak ada alasan lah kau tak boleh workout. Jadi, kickback ni antara exercise yang kata golden era. So, korang jangan miss lah. Dia memang untuk kasih isolate. Kasih burn korang punya tricep tu. Okay, so kalau kau pergi pertandingan kan, contoh kat belakang stage, mana ada kabel? So, apa korang nak buat untuk pump-pump? So, ni antara dia yang paling senang bila korang ada dumbbell kan. Okay. Orang lama buat ada sebab lah. Ada sebab. Sebab jadi. Okay. Golden era punya exercise ni. Betul. Kickback memang sedap rasa. Korang sendiri tak buat, korang tak tahu rasa dia Lepas tu ada satu lagi exercise yang body weight, iaitu kita buat dip tapi untuk tricep. Kat bench kan? Kat kursi. Yang tu next korang tengok. Ni, tengok video seterusnya. Okay, Amal akan demo sekejap lagi.